Dah semak tempat ni, geng. Rumput dah panjang-panjang. Dah lama orang tak masuk. Jelas. Okey, terima kasih yang menjawab. Okey guys, siapa yang ada dekat dalam ni, korang boleh buat report, korang datang dari mana. Okey, supaya saya tahu. Ini adalah bangunan kuartus yang terbiar tu. Dah usang, bumbung pun dah hilang, tak ada bumbung lagi guys. Ini adalah yang tinggal je, geng. Ini saja rumah yang tinggal ni. Sampai dinding tak ada, bumbung pun dah tak ada. Lokasi rumah sebuah ni selalu ada penampakan nenek. Nenek, mungkin nenek kebayan, kita tak pasti. Ada orang buang saka kot sini. Tak pun apa yang buang daun? Kejut aku baru baca komen. Tak pun penunggu asal kawasan tu. Mungkin. Tak pastilah. Tapi kalau mengikutkan info, banyak cerita orang yang beritahulah cerita daripada orang. Kawasan ni banyak orang membuang benda-benda yang tak elok. Okey. Kami dapat info, kebanyakan lah info daripada orang beritahu tempat pembuangan benda-benda yang tak elok. Korang faham lah. Korang faham lah apa benda tu. Contoh macam sahabat cakap ni tadi, saka. Macam tu lah. Sebab itulah benda tu berjalan-jalan, dia tak aman lah. Dia berjalan-jalan, mungkin dia nak cari tuan ke, nak apa ke, kita tak pasti lah. Aku tengok ada benda putih ni. Aku tak pasti benda apa ni. Yang putih ujung-ujung tu. Ujung sekali tu. Tak jelas kan? Tak jelas kan? Tu. Yang berdiri tu, geng. Korang nampak tak, geng? Yang berdiri macam pocong tu. Betul-betul macam pocong ya, geng. Kalau aku nak zoom lagi, takut nanti dia blur lah. Kamera blur, geng. Tak nampak. Betul-betul macam pocong, geng. Sekejap, saya nak balance saya punya kamera, geng. Yang di belakang, geng. Bukan yang di depan. Yang di belakang. Yang putih belakang tu. Kamu pakai selipar ke, Ben? Saya pakai kulit lah. Oh. Cuma jangan kaki kulit punya. Hati-hati lah sini, banyak kaca tajam. Terima kasih korang yang ada.
Ini banyak lubang, geng. Kita risau banyak lubang. Inilah dia orang buang. Saya rasa dia orang buang sampah lah itu. Ini abang saya. Dekat mana sini kah? Dekat sini hari itu kami dengan gerimis lah. Jadi apa ini si apa siapa yang minta tolong hari itu? Ada satu view dia bilang, coba tolong si Anu dulu. Macam ada terbang-terbang di atas kepala. Sekali saya sampai, memang nampak itu di atas nih banyak itu macam ada satu benda yang terbang-terbang di atas. Sekali dekat pokok bulu tuh yang pak 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 macam gitu bah. Itulah juga tuh. Mimpanau tuh, terima kasih Mimpanau. Jadi lama-lama kami pikirkan mungkin orang. Saya terus berlari di kereta, saya teriak, saya bilang kejar, jangan kejar lo. Saya ambil parang lo. Ambil parang terus macam itu yang buat kami orang apa nih confirm tuh kan. Kan bilang memang orang nih, sob dengar dia berlari. Kejar sampai bawah sana, tengok memang semua itu berlumpur semua, bekas macam terguling-guling. Apa bunyi sampai atas loh? Dia macam macam tu. Kau tidak seram, kami orang 3 pun sudah aduh. Tapi yang peliknya nak, nya sampai goyang buluh bah. Kalau manusia asik kan mampu goyang buluh ya. Itulah. Memang benda yang orang buang lah tuh. Itulah itu apa ini? Itu yang saya punya rambut tuh hari mungkin terlanggar orang punya juga, bah. Sampai gugur bah rambut saya. Bahaya kalau barang orang punya, kalau kena sentuh pun tidak boleh kalau ikut. Iya. Saya kena ludah tuh benda sudah. Dulu kan saya mulut memang celupar, sekarang agak-agak sudah saya. Pontianak kah? Bukan Pontianak. Saya kurang pasti itu barang apa. Begitu. Saya sudah sini. Kamu dekat sana, masih dekat base kan? Itulah tadi saya dengar ada orang tegur masa kita duduk dekat sana, ada orang tegur tu saya suluh. Ada bayang putih tadi di kayu arah, ada kah? Kayu arah? Ini kayu arah? Ini kah kayu arah? Itu bukan. Bukan? Bukan nih. Oh ini. Atau mungkin dinding yang kau nampak. Dengar dia ketawa kan? Yang di sini, saya nggak berdiri sini. Saya dengar dia ketawa. Sekali saya suruh dekat sini atas tuh, mata dia saja yang nampak. Nampak mata saja? Mata saja saya nampak. Dia punya kain tidak nampak? Kain tidak nampak. Mungkin dia tengah mandi gitu. Lepas mandi. Dia belum sempat pakai kain kali. Itulah. Mau buat rumah kebun, tapi nanti orang eksplor. Jangan. Semak lah sini. Geli saya jalan semak tuh. Saya pun takut ya kalau ini rumput tinggi. Rumput tinggi takut saya. Ini apa ni macam ni bekasnya? Banjir kah? Mungkin udok. Udok? Tengok pokok ara ni, geng. Besar pokok ara ni.
Kawasan ni banyak pokok yang betul besar guys. Tinggi-tinggi pula tu. Mungkin sebab pokok yang betul besar, pokok tinggi, dihuni oleh makhluk-makhluk yang ada dekat sini. Contoh macam Pontianak. Sebab tu dia suka dekat sini geng. Sebab banyak orang yang pernah jumpa dia. Bukan jumpa berdepan lagi geng. Dia ketawa. Dia mengilai. Saya sendiri pun pernah kenal geng dekat sini. Ni dekat sini rumah ni. Masa tu saya berada dekat belakang. Dia ketawa dekat sebelah sini geng. Dekat je geng. Dekat je dengan aku. Masa dia ketawa tu. Bantu like geng, bantu share. Mati sudah. Apa itu? Ini nah yang saya mau ambil itu hari itu. Ini nah. Akar. Nah mati sudah. Oh, ini akar. Dia berpusing-pusingan, pusing sampai atas sini dia yang Nina nih, dia sebiji macam itu kepala tali pinggang, Mbak. Oh, ini sudah buruk sudahlah tuh. Buruk sudah. Betul-betul macam kepala tali pinggang tu. Itulah. Oh, geng. Tapi dia sudah buruk lah. Butterfly, thank you. Ke tepi abang ada sesuatu, ada kah? Sebelah mana? Dia ada, macam hari ini tak ada lah Bang Fran. Salurnya Ya. dekat sini. Saya sudah macam-macam hidup. Macam tak ada rasa dia. Ada sikit je energi dah datang. Terus sekejap je. Aku uti malam tu teh balik akhir. Apa? Hari lain ada. Hari banyak. Boleh tu. Pelan-pelan saja, Bantu sih guys. Malas juga Roy. Masih kamu orang masih banyak udah hadir. Kamu orang tapping, share like, masih banyak kamu orang. Lama sudah tidak explore tu. Ya. Memang korang rindu sudah. Tapi masa tu saya masih dapat awal. Kawan-kawan yang orang tempat tu ada kes ke? Sebab merupa orang ya bekas penjara lama pada dekat sana tu adik bekas penjara di era Jepun kalau tidak silap. Jarang sekali saya SS kalau tiada penampakan yang jelas kan abang Lima. Yang si malaikat maut pun ada ya betul ya nak betul. Masa tu ramai.
Tapi saya duluan balik base sebab saya sudah tidak tahan masa itu. Saya terus baring dekat base. Terus saya rasa macam mau pingsan sudah masa itu. Makasih ya kamu orang yang diam-diam tapi tapping-tapping, terima kasih kamu orang ya. Ini semak sudah ini. Iya, Bisa mau jalan sudah. takut. Saya mau kalau ada rezeki saya mau dulu nih. Mau beli kasut boot macam dulu nih. Kasut tinggi. Kasut kayak atau Kayak oh ya, saya ingat tuh. Saya suruh si malaikat mau tepuk belakang. Oh iya, betul ya, nah betul. Ubak, terima kasih Ubak, terima kasih banyak. Sekarang baru kamu orang paham yang explore ini ada pantang larangnya juga. Ubak, terima kasih Ubak. Semoga kamu orang semua murah rezeki. Tidak santai jelas. Orang buat like. Ya, si Kang memang tahu tempat Kang lama. Kalau saya setiap orang, setiap explorer ada cara dia lah. Ada cara dia masuk. sudah patah geng. Kayu nih geng. Patah sudah. Hari itu pokok nih dekat atas nih. Ada bumbung. Sekarang udah patah, ada mati dah. Nah. Dah roboh ah. Dah roboh geng, tak ada rantai. Sebab rumah ni dulu dia punya lantai bukan simen ah. Bukan simen. Lantai dia ada macam papan. Papan je geng. Ni selebih papan dia. Ni ada papan lantai dia. Apa yang buang ni? Dia buang apa ke atas tu? Siapa ke atas? Sebab itulah lantai dia kayu, papan. Dia semakin lama semakin memburuk. Jadi dia jatuh semua. Semua dah jatuh. Korang tengok pokok-pokok ara ni. Dah panjat naik ke atas rumah ni geng. Semua dah panjat naik atas. Dari bawah ni. Dia punya akar. Apa tu geng? Bunyi apa tu geng? Aku risau binatang lagi. Ada bunyi lah. Aku risau binatang macam dari pinggang ke. Tu kita risau ni. Tapi atas tak ada apa-apa lagi lah. Tak ada apa-apa nak tengok di atas tu. Semua kosong. Ada bunyi.
Pokok besar ni geng, bahaya sebenarnya geng, pokok besar macam ni. Biasa pokok besar-besar macam ni ada penunggu Ada penunggu geng, pokok besar macam ni. Mana pas punya barang, Apa yang pelik geng? Seolah-olah ada yang mengekori belakang. Ada aja bunyi geng. Seolah kita dengar macam ada yang mengekori kita belakang geng, berjalan. Apabila kita berdiri, stay macam ni, dia pun berhenti, tak ada bunyi geng. Kalau kita berjalan, masa tu dia bunyi dekat belakang. Sayang rumah ni geng. Rumah ni besar, tapi sayang. Sayang dibiarkan macam tu je geng. Tengok lantai dah hilang. Lantai pun tak ada geng. Tapi heran ya, malam ni nyamuk pun tak ada geng. Ni pokok durian ada geng. Tapi durian tak berbuah. Kita pergi sebuah sana lagi. mana? Bawah tu? Bawah tu. Oke geng, last tempat yang paling last. Oh sawit. Iya, Adi. Pokok sawit. Nah, ini pun pokok ara. Memang beda nasib lah kamu orang ni malam. Last lah tempat. Ada satu lagi tempat paling last. Nah itu pun kuat orang tempat tu biasa tu. Di Abang Klon pernah kena sama Abang Delima pernah screenshot satu benda yang terbang dekat sana. Dia masih Ini pun satu geng. Dia punya pokok ara tu, dia boleh tumbuh dekat atas bumbung. Atas bumbung ni. dia sama Abang Klon tu je. Dia sama dia tu je. Oke, berapa hari ya di Tamunan? Allah saya tidak sempat. Bukan. Saya di Sarawak sudah agenda. Saya betul-betul ada masalah bersama satu. Jadi saya terpaksa balik awal. Di Malaikat Maut yang paling last lagi.
Kita dapat turun bawah geng, banyak paku. Dekat sini banyak paku geng bawahnya. Sebab ni dekat semak-semak ni bawah ni semak. Dia banyak papan. Papan yang daripada ni lantai-lantai ni. Paku dia. Masa terpacak dekat papan tu geng. Tu berapa dah geng? Macam orang je berdiri. Bunyi apa tu? Benda apa lagi? Ha? Macam orang berdiri. Betul-betul bentuk orang. Ni kota sana geng dah semak ni geng. Tengok bumbung dia pun dah ditumbuh pokok-pokok ara besar-besar geng. Ini asap apa geng? Banyak asap.